saya merupakan kumpulan bagi video, penghasilan video, harapan sebutir beras, di mana video ini telah dihasilkan menggunakan AI tools yang terdapat yang sedia ada, contohnya dengan pembinaan storyboard menggunakan ChatGPT, lepas itu menggunakan image effects untuk menghasilkan gambar-gambar, menggerakkan gambar tadi dengan menggunakan Kling AI, penghasilan suara dan juga skrip untuk di suara latar menggunakan Eleven Labs, dan juga Suno untuk menghasilkan musik latar. Jadi saya dengan rakan-rakan saya Fizi, bersama dengan rakan pegawai e-learning juga, Cik Syukri, Cik Muhammad Syukri, yang akan membuatkan storyboard apa semua. Lepas tu rakan lagi saya seorang, iaitu Cik Jairona, dia akan menghasilkan audio untuk bahasa dusun tadi. Dan rakan saya lagi seorang adalah di teknologis, Nik Salwani, dia akan lebih kepada PDP. Maksudnya konten kami ni selari dengan penghasilan PDP yang kami mau. Itu selari lah, dia punya matlamat tu tercapai untuk proses pengenalan kepada tajuk kursus yang kami pilih tadi, iaitu DYA 4013 Precision in Agriculture. Peranan saya dalam video ini adalah membantu dalam penterjemahan skrip ke dalam bahasa dusun dengan menggunakan software Eleven Labs. Precision agriculture ni sangat penting untuk dipelajari pada masa kini, kerana precision agriculture ni bukan macam dulu lagi. Sekarang kita menggunakan banyak teknologi. Kalau dulu kita banyak menggunakan alatan tradisional seperti sabit, parang, tenaga haiwan dan sebagainya. Dengan precision agriculture ni, pelajar boleh mempelajari dan mengaplikasikan teknologi pertanian, contohnya penggunaan drone untuk penyemburan racun di ladang, penggunaan sensor untuk mengetahui soil pH tanah, untuk penggunaan GPS, dan juga menyusun data spasial bagi tanaman di ladang. So dengan adanya precision ni, kita tidak ketinggalan dalam pertanian. So kalau kita tak belajar, kita akan ketinggalan dalam teknologi pertanian moden. So saya rasa precision agriculture ni sangat penting dan sangat relevan pada masa kini untuk dipelajari oleh semua pelajar, terutamanya pelajar agroteknologi.